Saya dah berhenti merokok selama sebulan lebih. 18 hari bulan saya dapat. So dari hari itu saya guna Is dah stop rokok lah. Saya telah berhenti merokok dan vape selama 41 hari. Assalamualaikum. Nama saya Syed Omar bin Syed Ahmad Firdaus. Saya dah berhenti merokok selama sebulan lebih. Hari tu start berhenti bulan 8. First, jaga kesihatan. Nak jaga kesihatan je. Second, performance bila bersukan. Kan nak cari semangat kembali. Tapi rasa lepas dah berhenti ni, Alhamdulillah, jogging tu, pernafasan tu rasa lancar. Saya dah guna 3 minggu lah. 3 minggu, okay. So 18 hari bulan saya dapat. So dari hari itu saya guna Is lah. Dah stop rokok lah. Saya merokok lebih kurang 30 tahun lah. Saya ada niat nak berhenti. So saya tengok banyak duit dah keluar untuk rokok je. Saya ingat 30 tahun tu 108,000. Saya nak ada niat lah berhenti lah. Duit tu boleh guna untuk family. Untuk kita sendiri. So kat luar sana siapa yang nak berhenti tu bolehlah beli Is. Saya Hairi Ahmad. Saya berumur 45 tahun. Dan hari ini saya telah berhenti merokok dan vape selama 41 hari. Dan Alhamdulillah, pada hari pertama saya cuba, saya berjaya menahan keinginan untuk merokok. Kalau dulu nak jalan jauh, maknanya berjalan kaki dalam jarak yang jauh sikit, memang tak lepas lah, fikir banyak kali. So itu selepas daripada saya dah berhenti berasap, Alhamdulillah saya lepas ujian tu. Paru-paru rasa clear, tak ada semput-semput, tak ada kena berhenti-berhenti minum apa semua, tak ada. Straight away 2 km jalan, pergi dan balik.